DMA Islam, saya tahu awak tak handsome, saya tahu awak tak ada rupa, tapi tak perlu kot gunakan nama Islam untuk rage bait orang. Saya baru je block awak tau. Dan saya rasa orang-orang yang follow awak, yang support awak, yang setuju dengan statement awak, saya rasa diorang ni tak educated pun. Saya minta maaf, tapi saya rasa diorang ni tak educated langsung. Selama ni saya tak pernah kisah pun dengan apa yang awak cakap. Saya tak pernah hiraukan pun apa yang awak cakap, sebab benda tu tak penting, tak make sense dan tak bijak. Buang masa. Tapi bila awak cakap perempuan ni kerja dia duduk rumah dengan kangkang je, saya rasa ni bukan Islam ni. Islam tak ajar macam ni. Isteri Nabi pun, yang pertama Sayyidatina Khadijah pun, seorang businesswoman yang successful. So apa benda ni? DMA Islam apa ni? Apa Islam kat mana Islam ni? Ajaran branch mana ni? Lepas tu bila awak cakap pasal kucing, that's it. Awak cakap orang yang suka kucing tak normal. Kucing-kucing kau jangan main kucing-kucing kau jangan main. Kucing pun makhluk Allah juga. So DMA Islam, saya tahu awak tak ada rupa, tapi tak payahlah rage bait orang dan buatkan diri kita tu nampak tak bijak. Pick your struggle. Sebab saya rasa macam tak make sense langsung. Orang-orang macam ni guys, kita kena block tau. Jangan bagi dia engagement, jangan bagi dia view. Bahaya. Dia akan jadi macam enabler tau. Dan saya tak faham kat mana yang Islamnya. Dalam hadis pun beritahu, kalau tak ada benda baik kita cakap, lebih baik kita diam. So kenapa awak kena bercakap DMA Islam? Kenapa awak kena bercakap? Tolong mana-mana Jakim ke apa ke, tolong check DMA Islam ni. Saya rasa apa-apa dia cakap ni bahaya. Memang bahaya dan boleh merosakkan umat. Sebab tak normal lah kalau cakap macam tu. Tak normal langsung. Awak tahu benda tu tak berguna dan tak baik pun. Awak nak try rage bait orang ke? Kalau nak rage bait pun, janganlah gunakan nama Islam. Memalukan tau. Lepas tu awak buatkan diri awak nampak tak bijak tau. Sebab yang tengok video awak tu, bukannya orang Melayu je. Kalau orang Cina, orang India, orang yang bukan Islam tengok, dia macam ni lah Kita ada internet, gunakanlah dengan sebaiknya. Kita ada social media, gunakan dengan sebaiknya. Come on rakyat Malaysia, we can do better than this. Ingat, tak handsome tak apa. Jangan jadi bebal je. Jangan jadi bebal. Jangan desperate sangat nak attention daripada semua orang. Okay? Simple je lah. Kita ada internet. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Okay?